A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya pada malam ini Allah himpunkan kita di Majlis Maulid Agung Alam Melayu di Laman Warisan. Sempurna semua yang hadir ini adalah ahli kasidah Maulid Agung Alam Melayu. Mana kata semua akan menyumbangkan suaranya untuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka untuk mengulangi cerita yang sering saya ulangi, tapi saya nak ulang juga lagi lah, tentang kisah mengangkat suara dalam berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam sebuah kitab Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Dia mengatakan dalam kitabnya kisah seorang jiran yang punya jiran yang pemabuk. Saban hari mabuk, daripada pagi balik sampai ke rumah mabuk juga. Sehingga pendek ceritanya satu hari dia meninggal. Jadi selama beberapa hari sahabat Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
berbisa. Ramailah musuh menjadi mangsa. Pertahankan negeri dari binasa. Senjata Melayu sangatlah hebat. Gentarlah musuh jauh dan dekat. Jikalau mereka berani rapat, buruk padanya terima akibat. Kental hatinya berjiwa besar. Dalam gelanggang tak pernah gentar. Musuh datang semua dilanggar. Usah curiga bangsa sendiri. Sejarahnya gemilang di zaman Bahri. Namanya masyhur serata negeri. Jadi sebutan sehingga kini. Oi, sehingga kini. Maha perkasa, dititipkan pakaian perkasa kepada hamba-hambanya melalui pintu rahmat dan berkat kekasihnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali Melayu itu hebat, gagah dengan dirinya dan dari dirinya. Jangan sesekali terpaku dalam sakaan dawaan palsu sebegitu. Tiada tertib suatu perkataan atau suatu perbuatan, suatu pergerakan atau diam, melainkan itu semua di dalam pengetahuan Allah dengan qadar serta qadar yang telah ditentukan. Segala gerak diam alam semesta dan segala isinya, nyata dan ghaib, makna dan rasa mutlak itu dalam genggaman dengan kudrat iradat Allah juga. Ada pandai depan sekali lagi. Okey, video. Ada tolong. Ambil tepi, gambar, ambil tepi. Bukan dia, ada. Okey semua. Cakap. Ramai. Cakap. Ah, okey. Bukti.
Tiga kali. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Ada tepi ni. Okey. Kami dari Pejat, dia belakang pula. ini dah terberak ni. Angin dia. Makan, roti canai. Terima kasih.